Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تمم لنا تقصيرنا في اداء واجباتنا وقضاء اعمالنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Baik, sebelum kita mula pengajian kita, marilah kita sama-sama berdoa doa hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir li junudal ardi wa malaikatas samai wa kulla man wallaitahu amri warzuqni hazzad dunya wa na'imal akhirah wa bashir li kulla amrin asir wa yassir li kulla amrin asir bihawlika wa quwwatika wa rahmatika billah. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita وتولنا فيمن توليت يا ربنا لا تجعلنا في حيرة من أمري في أمورنا اللهم اختر لنا ولا تخيرنا فإن الحياة فإن الخيرة فيما اخترته لنا اللهم إنا وكلنا وفوضنا أمورنا إليك فيا رب أرحنا قلوبنا ونور بصيرتنا يا ربنا أرنا عجائب قدرتك في تيسير أمورنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار يوم عرفة واغفر لنا ولوالدينا ولمن أحبنا وارزقنا رزقا واسعا مباركا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحقق لنا ما نتمنى اللهم اكتب لنا خير الدنيا والآخرة اللهم اكتب لحجاجنا حجا مبرورا اللهم اجعلهم في كنفك وذكرك وأمانك وحفظك من كل شيطان مارد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي كل ذي شر اللهم اجعل يوم عرفة يوم إجابة للدعاء وبداية للفرج وفتح للرزق وخيرا في الدنيا والآخرة اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Untuk doa bahasa Melayu kita dah bagi tu. Pakat bacalah. Nah. Dan untuk hari ni tasbih atau takbir hari raya boleh dibuat dah daripada subuh tadi, zuhur, asar, maghrib, isyak sampailah hari raya ketiga. Buatlah. Baik. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, pagi ni kita masuk ayat baru dalam solat kita yang kita baca selepas Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Betul tak? Jadi hari ni kita masuk wajjahtu wajhiya lilladzi. Betul tak? Kita boleh baca kan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu dulu. Baik. Ini antara bacaan yang dibacalah dalam sembahyang sebelum Al-Fatihah. Di mana kalau kita tengok kepada ayat ini, ayat ini sebenarnya ayat 79 daripada surah Al-An'am. Nah, untuk ayat tu sahaja dia bermaksud inni wajjahtu, aku sesungguhnya menghalakan. Jadi maknanya kita bercakap, kita bagi tahu kepada Tuhan dengan bahasa yang begitu serius. Sebab apa? Kita mula dengan inni wajjahtu. Jadi kalau kira dari sudut bahasa bercakap, inna yang ada depan dia tu dengan mana sesungguhnya tu dia panggil penegasan. Jadi dalam bahasa Arab, penegasan ni selalunya bermaksud kita nak bagi tahu kepada seseorang yang kurang percaya kepada kita. Jadi kita lah supaya kita kecek sama kita kecek mana? Sebenarnya ada sebelum nak tubik gapa-gapa tu, aku nak ayat kamu ni sebenarnya dulu tak. Lepas tu baru kita royak gapa-gapa, betul tak? Berapa gak mari sebenarnya ni? Dua, antara asalnya dua sebab. Sama ada kita berasa orang tu tak percaya kita, maka kita pun tegahlah sikit, kita pun tahu sikit. Atau kita tak kisah pun dia percaya tak percaya, tetapi sebab benda yang kita nak royak ni penting, sungguh-sungguh, maknanya benda besar. Jadi hak kita baca ni, ini wajah tu ni, sebenarnya kita royak ke Tuhan. Jadi makna pertama tadi tak sesuai lah untuk Tuhan. Tuhan dia percaya dah kita lagu-lagu mana, tak ada kita royak lagi dia tahu dah kita nak royak berapa. Tak? Jadi kalau kira pakai dia sudah semayang masuk royak berapa, Allahu Akbar dia dah mu tahu belakang. Tidak gitu. Jadi di sisi Allah tak semayang pun dia tahu. Jadi di sisi kita, orang yang disuruh bersolat tu untuk apa? Sebagai upacara. Jadi kalau kita tak faham kan lagu ni lah, kita semayang ni dengan Tuhan serupalah lampu trafik light dengan pemandu kereta. Lagu tu. Lampu trafik light dengan pemandu kereta. Lampu tu, ya kerja dia buat ya. Ada orang ke tak ada orang ke, dia tahunya nyala, ikut masa dia. Tak gitu kan? Jadi bila warna, bila siapa tahi hijau, tahi merah. Gitulah juga kita dengan Tuhan. Jadi kalau trafik light tu mampu, betul tak? Kita kata mana? Pada hakikat tidak duduk lalu sama, tapi kita lalu tu mampu. Kenapa kita kata? Kita kata apa kalau lampu tu? Kali pertama tengok, kita akan kata, warna lampu ni mampu. Tak gitu? Tuhan apa gitu juga? Okey. Lepas tu
Tuhan pun kata, guano ni tak semaya. Gitu. Lepas tu lalu klik, biarlah dah mampu nak guano. Klik. Lalu pula 2 tepas 2 3 4 hari mampu lagi. Lagu mana? Kita kata, mampu lagi lah pun ni. Dah gitu kan? Baik. Lepas tu lalu kali ketiga mampu juga. Lagu mana kita yang ketiga? Gak bila nak beki. Lagu ni bukan lapu yang mampu dengan orang-orang pun mampu lah tu. Tak gitu kan? Kita marah tak? Dia masuk ya kepak. Bila nyala tu, ni baru jolo. Betul tak? Dia gitu keadaan. Supaya kita dengan Tuhan. Tuhan tengok kita tak semaya, dia apa tengok? Tak semaya. Dia tengok duduk tak semaya lagi. Kenapa? Dia tengok kita dah hidup. Lepas tu dia pun tengok pula. Mana tak semaya menan apa? Betul tak? Lepas tu dia pun bala kita, dia bala kena lah berapa. Kita pun tak boleh dah aku ni. Kena semaya dah ni. Betul tak? Maka kita pun semaya dah. Tuhan kata baru jolo. Tak gitu. Supaya sistem kita dengan lapu tu lebih kurang. Bahkan kadang-kadang kita tengok lapu lebih istiqamah daripada kita. Berapa? Malam pun nyala, hujan pun nyala, kemarau pun nyala. Betul tak? Belan-belan nyala gitu ni tepuh demo patah hutah juga. Pada habis juruh dah lapu tu. Tepuh juga. Lepas tu ke mana kita? Kalau main semaya dok. Agak-agak katok Tuhan agak dok. Kena. Jadi benda jenis sekali yo sekali dok ni dia bukan pesen dia. Bukan pesen dia. Sebab tu maka nak kembalikan manusia ni kepada asal dia, antara ayat yang ajar cara-cara dia ayat ni. Iaitu inni, sesungguhnya aku ni ya Allah. Maksudnya mu tengoklah aku lagu-lagu mana keadaan sekalipun. Sebenarnya aku ni tetap wajah tu. Aku tetap menghalakan mukaku. Kerana wajah tu ni, wajah sebenarnya wajah. Itu dia panggil. Kok Melayu kita panggil wajah tu, kok Arabnya muka. Jadi wajah tu aku halakan mukaku. Jadi bila kita dalam semaya, kita pun kata, wajah tu aku halakan mukaku lillazi, kepada yang fataras samawati wal ard. Jadi sini dalam menghalakan muka ni, apa dia sebut muka? Jadi ini tadi faham dah tak? Nak ayat apa dia masa kita baca ini tu, kita sungguh tadi tu tak nak ayat Tuhan, mu tengok lagu-lagu mana kat aku pun, aku ni kadang sekali juru, sekali tak juru, kadang sekali nampak betul, sekali nampak tak betul, kok mana-mana pun aku tetap sebenarnya menghalakan mukaku kepadamu. Tu sebenarnya Tuhan nak gitu. Soal kita betul tak betul tu pasal dia dah. Tapi jangan tinggal Allah. Jadi kita mesti menghalakan muka. Baik, faham tu tak? Lepas tu muka, apa dia sebut muka? Daripada banyak anggota badan ni, apa sebut muka? Sebab hak paling mudah sekali dalam bahasa manusia ni, orang nak tengok orang tu gialah ke mana, kalah ke mana, dia tengok muka. Sekalipun dia jalan alah ke depan, tapi kalau muka dia duduk kena kata, kuana talent tu. Nak gialah kuana? Nak gialah kuana, lepas tu apa pandai kan? Maknanya ya dia gialah ke depan dah, tapi muka pandai kau naik. Orang kata, tak betul jalan aku tu. Walaupun, nak cerita, walaupun perbuatan kita betul, tetapi kalau niat kita tak betul, dia tak jadi. Sebab tu muka-muka tu isyarat kepada niat. Dan memang pemanusia ni orang kenal dia di muka. Di muka. Tangan kaki kalau kerak pok-pok kita pergi lepak tengah jalan, betul kata kaki habis. Ni pok kita ni kerak kaki, kerak tangan pergi atur situ, lepas tu
Mau pakat pergi pilih lah, cari tangan masing-masing. Tak jumpa. Tak jumpa. Dia akan, aku sekarang nampak besar apa, tak kata kerak ni dia kecil begini. Gitu, dia tak jumpa. Sebab manusia tak kenal pada anggota jasad dia. Yang membezakan manusia dengan orang lain ialah muka. Sebab itulah dia letak benda tu pada muka. Jadi muka tu isyarat kepada niat. Jadi dalam sembahyang ni benda yang paling penting sebelum kita buat orang lain, kena betul niat dan arah tuju. Jadi simbolik kepada niat dan arah tuju ni, kita tengok berapa. Jadi dalam hidup ni, kalau kita duk main tilik tu kah, memang orang faham dah tu kita nak tu. Cuba kita pergi kedai lah beli barang. Barang serupa yang belakang. Betul tak? Tapi cuba tengok. Masa milih tu, muka akan tengok ke barang tu. Paling kau tu, paling kau ni. Betul tak? Ambil letak. Lah sekali. Tak tahu nak pilih, ambil je lah. Mampu semua tolong apa. Jadi sebab tu, wajah tu itu penting. Aku hadapkan mukaku. Jadi kita pergi kepada perkataan mukaku. Wajhi. Jadi wajah ni tuan-tuan, pada dia, wajah ni dia duduk di kepala. Jadi dalam anggota badan manusia ni, manusia berhubung dengan mata. Sebab tu di antara benda yang menyebut tentang mata kepala ni, bila sebut wajah, dia kait dengan mata kepala. Tuhan sebut ke apa? Tuhan ni nak ngajar bab muka ya hari ni. Penting bab muka ni, kita jaga benar. Kalau muka kak, rusing lah kalau nampak ada jerawat besar ko, ada sok jerawat, ada jeragak pun tak dia nak tidur malam tu. Nampak ni abang lagu mana ni? Tak kita pun ya, tak apalah comel baru tapang sikit-sikit tu. Tak ira duk hasil tu. Bagi kita tak nampak-nampak yang jeragak tak jeragak semua tular yang bagi kita. Betul tak gitu kan? Tapi tak boleh. Nak ceritanya penting tak muka? Maka tu hari raya rupanya muka ni, mata, telinga, kepala ni duduk setepak. Sebab tu dalam Quran dia ada satu ayat tu yang kata, ni, bak muka, bak kepala ni. Walaqad zarakna. Tu yang kata aku cerdas siap dah. Lakot ni, aku bersumpah ni. Sebenarnya, demi sesungguhnya, zarakna, aku cerdas siap-siap dah. Li jahannam. Ni ayat bak muka kepala. Untuk neraka jahannam tu. Untuk isi neraka jahannam tu siapa? Kathiran, ramah, majority. Hak ni hak kita takut. Majority. Maknanya sebahagian besar. Sikit je. Hak tak masuk neraka jahannam. Walaqad zarakna li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Daripada jin dan manusia. Itu dia. Apa dia jin ni? Apa dia bangsa ni? Sebab apa Tuhan cakap gitu? Ciri dia gana lahum, bagi mereka qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada hati, tetapi mereka tidak mengerti dengan hati yang ada. Jadi hati ni, bila sebut hati, dia akan terkait dengan otak. Hati ni dia kait dengan otak. Sebab apa? Otak bahagia fikir, hati bahagia rasa. Jadi yang memaham otak, tetapi yang mengerti dan merasa hati. Sebab tu orang kata kan, berasa hati kawan dengan dia tu. Ada kawan kecek, berasa otak kawan dengan dia tu. Ada? Pandai-pandai ada. Sakit kepala kawan dia kecek dengan dia. Ada lah tu. Sakit otak kecek dengan dia. Apa? Tu bahagia faham. Lepas tu, otak kawan buat tak erak dia. Kalau suka begitu. Kalau kecek dengan dia, sakit otak. Apa tu? Tak boleh nak faham. Tapi dia tak turun ke hati lagi. Jadi tu heraya, di antara tanda manusia ni, lahum qulubun, mereka ada hati, tetapi la yafqahuna biha. Mereka tak mengerti. Apa maksud la yafqahun?
tak boleh menimbang sesuatu benda tu hak Tuhan nak dengan hak Tuhan tak si. Jadi mengerti di sini ia tidak timbang dengan akal, dia timbang dengan rasa. Dan dalam bab hati ni, bab rasa ni dia duduk mana rasa? Rasa ni dia duduk pada getaran, iaitu denyutan. Kita panggil denyutan atau degupan yang berlaku dalam jantung. Jadi degupan kita tu hak berasa go tu go ni, berasa tak sedap yang ni. Bapa teh berasa kedebah, betul tak? Kenal ni gonyuk, berasa datang pun kuat yang ni kocok, betul tak? Tu dia panggil hati. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita tak boleh rasa benda ni, maka sebenarnya rupanya Tuhan raya jantung kita tu ialah degupan dia itu adalah la ilaha illallah. Sebab apa kita kata gitu? Sebab Tuhan raya dalam hati. Tuhan sebut dah pasal hati ni. Tuhan kata rekah-rekah dia tak ada masa. Tuhan kata ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tu ayat kita biasa dengar. Ketahuilah dengan mengingat Allah lah hati akan tenang. Bererti ketenangan hati, gerakan hati itu menandakan kedudukan Allah SWT. Maka jika sesuatu benda tu betul dengan kehendak Tuhan, hati akan tenang. Tetapi bila satu benda tu tak betul dengan kehendak Tuhan, hati akan salah. Kita hati ni panjang sikit ni, tak habis lagi hari ni. Minggu depan kita baca. Boleh lah. Panjang lagi bab hati. Bab kita nak baca molek bab hati ni. Kemudian kita pergi makna dulu, terjemahan dulu. Lepas tu Tuhan raya. Sebab tu tuan-tuan, penting tauhid. Siapa yang kalau tauhid dia tak betul, hati dia tak molek, dengar dah. Dia contohnya gini lah, mak pergi kebun dengan ngamuk gitu. Ataupun mak pergi dengan malah lah. Bapa lagi ni malah nak berasa nak. Dia ada juga hari-hari. Maka ketika malah tu jangan pergi masuk dalam kebun. Kerana malah kita itu menandakan kita berada dalam keadaan tidak redha dengan Allah Ta'ala. Sebab hidup ni kalau kita redha dengan Tuhan, dia tak ada malah. Dia tinggal rak ke tak rak. Maka jangan masuk ketika hati kita rasa tak betul, tauhid kita tak molek, kerana kita akan merosakkan keadaan pokok-pokok kita yang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Hati kita yang baik, kita masuk dengan bismillah. Betul tak? Bismillah la quwwata illa bismillah la quwwata illa billah itu. Kita nak masuk kebun kan ada ayat surah Al-Kahfi itu. Falaula an taqulu masyaallah la quwwata illa billah tu. Bila nak masuk kebun, bacalah masyaallah la quwwata illa billah. Baca tu. Betul hati. Maka bila kita masuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pokok-pokok yang ada dalam kebun tu, dia tahu hati kita molek. Dia tahu hati kita molek, maka pokok tu tidak rosak zikir dia kepada Allah Ta'ala. Ingat, sama je kenderaan kita, kereta kita, pakaian kita, baju kita. Cuma kita yang tak nampak ni. Kita pakai lepa ikut saya pelik kak, lepas pakai pong lepa. Jangan buat lagu tu. Tak juru sebab tadi baru kita pakai dia. Awak tak saya lepa gitu. Dia kata aku ni muat lagu tu ni. Kan ada doa kan? Nabi suruh baca zikir kan. Paling-paling tidak bismillah. Tu dia. Jadi kena jaga molek lah. Kena jaga benar-benar. Ni pakai leka situ, leka sini. Tak boleh lagu tu. Tu kita tengok anak kemarin. Dia nampak duk lepa-lepa temu tak buat lagu tu. Tak ada akhlak, tak ada adab dengan pakaian mu. Mu kena simpan molek, mu tak simpan pakai sakuk letak tempat dia molek. Biar dia terhormat. Baru dia ada berkat dalam hidup kita. Boleh tu. Jadi tuan-tuan sekalian, baju hang tak pakai duduk dalam mari sakut molek-molek, dia tak marah kita cuma Tuhan jangan marah sebab tak pakai. Tapi hang kita pakai, kita lepak kosi, tak jaga molek, hang tu lagi teruk. Dari segi akhlak kita dengan nikmat Tuhan beri kita tu. Sebab kita macam tak hargai nikmat Tuhan. Tu penting. Masa nak ya kira beli abang. Murah je abang. Berapa? 300 je. Kesok abang. Betul tak? Lepas tak si? Lepas piung sakut gitu ikut dan. Tidak jaga molek. Tak boleh. Kalau kita tak si pun jaga molek. Nanti ada orang kita boleh sedekah.
Betul tak? Simpan. Jadi jaga. Ada orang kita boleh sedekah. Gitu. Punya banjir dia menok lah weh. Baju. Jadi gitulah. Masalah hati dia panjang. Bila kecek hati ni dia kerja panjang. Lepas tu, yang kedua, bak muka lagi. Yang pertama, orang ada hati tapi tak reti. Tak reti secara tu lah dah. Nanti kita baca lagi minggu depan bak tu. Kemudian dia kata, walahum azanun. Nih, dan bagi mereka, bahagian muka ni ada telinga. Azanun. Dia ada telinga. Tapi, la yasma'una biha. Maksud ada telinga tu, ada kemampuan mendengar. Tetapi tidak mendengar bicara Allah. Boleh. Tak tuli maksudnya. Tu makna Tuhan lahum qulubun. Hati tak mati, tak sakit. Tapi tak mengerti kehendak Tuhan. Walahum azanun. Ada telinga. Tapi telinga tak nak dengar kehendak Tuhan. Maksudnya, hak Tuhan rakyat tak si fikir. Tak si terima. Tak boleh. Benda tu, dia jadi bahaya kepada kita. Boleh tak tuan-tuan sekalian? Baik. Jadi, macam dengar ni, hak paling mudah sekali, azan. Benda kita dengar hari-hari, betul tak? Dengar azan. Atau dia. Dengar azan. Jadi kita dengar band tu, kita berasa, band polok. Kan kita kan? Band polok lah. Tak sel lagu tu. Dia sepatutnya, Allah lama lagi kau nak azan. Dia nak gitu. Maksudnya apa? Kita sentiasa berjaga-jaga, menunggu-nunggu waktu semayang. Betul tak? Jadi waktu dengar azan kan, jawablah azan. Kerana dia akan memberi syafaat kepada kita. Dan rata-rata hari ni, azan ni orang tak dengar. Sebab apa orang tak dengar? Sebab jauh manusia daripada masjid. Jauh manusia daripada rumah Allah Ta'ala. Tapi kalau kapal kita ni masjid dengar, kalau band tak, balasah spekar ada berapa putih mak? 4 putih 3 putih. Siapa rumah mak tak? Siapa? Lilin siapa ni? Dia tak nak boya dengar lagi? Oh no, ulu no. Dia tak gogeng dulu. Boleh. Dengar juga? Boleh dengar. Res. Jadi kuat nak mak tahu lah kalau nak tasik. Jadi boleh akak lagi lah tinggi. Tinggi sikit lagi spekar. Bukan. Sebenarnya gini. Orang yang azan tu, tukang band tu, hak auto sekali G, dia duduk band sama. Tak? Dia azan tu, maka sejauh mana suara azan dia sampai, semua makhluk yang ada di muka bumi, rupuknya, airnya, ikannya, pokoknya, semua beristighfar memohon keampunan kepada tukang band. Pak kita deki ke tak? Deki ke tak? Seluruh ni pokok kayu ni duk minta apa ke dia? Nampak yang lagu tu? Betul tak? Dia tak payah duk ibadat banyak pun tak apalah. Segala pokok, segala rupuk, segala ikan, segala cacing, segala semua. Mak mana ada tamu ke bumi ni, minta apa berlaku ke dia. Lepas kita nak tupai mana? Jawab azan dia. Bila kita jawab azan dia tu, makhluk lain dengar jawapan kita. Maka makhluk-makhluk yang dengar jawapan kita juga memohon keampunan untuk kita. Baik dengar jawab band lah kalau pada ikut lagu orang menyanyi tu. Lagu panjang, band sebentar je. Lirik pun mudah. Betul tak? Band ni jawab tak serupa apa jadi. Jadi yang penting, itu penting Bilal dan jawab azan. Tu benda yang paling asas sekali. Di mana bila kita dengar azan, kita jawab, kita pun menunaikannya. Menunaikan solat kita. Cuma nak pesan mak, band tu kalau boleh kan, kena buat sikit lagi. Hijau, Zohor ke apa tu, kena ada tempat untuk ukur bayar. Jadi buatlah tepi basah ke, tepi balasah tu, atas mi ke, ambil kayu hak 2 inci tu ke, kerak sikit, letak bayar sebelum nak azan. Sebab waktu azan lah ni ikut jam ni kadang-kadang tak masuk waktu lagi band dah.
Nah tu. Jadi kita tak terikat dengan masjid mana ni. Tak terikat dengan maik apa. Jadi kita bang tu biar maknanya tengok bayar dulu. Maknanya kena amalkan. Bayar Zuhur dengan Asar. Ambil tarik, ambil tu letak. Di kampung kita ni payah sikit lah kalau nak tu. Marilah tengok padan ni kau. Bila-bila tengok. Dan lama-lama kita tengok kita biasa lah boleh ukur dah. Kat rumah mak tu nak tubik tu ada padan tak? Ada nampak tarik. Mak ukur rumah. Tak payah main tu ukur sini. Tak apa. Tapi kena tengok. Di antara tanda bayar, apabila matahari tu betul-betul duduk di tengah langit, dia tidak akan ada bayar yang condong kiri atau kanan. Cuma dia ada nu lah bayar alik nu. Kalau dia duduk tengah betul-betul, dia ada lah bayar tu. Kata dia duduk gini, dia ada lah bayar alik ni. Jangan tengok ni, tengok ni. Alik ni atau alik ni. Bila ada bayar hak pergi alah ke timur, alah ke arah naik tu, maknanya dia telah gelincir. Dia telah gelincir. Masa tu kita azan lah. Begitu juga waktu asar biar lebih daripada bayar kita ni. Kayu kita panjang ni kita jatuh. Kalau lebih tu, bayar tu lebih, masuk tu. Baru bang. Jangan gaduh. Jatuh kan? Jatuh ni. Jatuh halah Khalid naik. Jatuh halah Khalid naik. Sebab matahari duduk ni. Jatuh halah Khalid naik. Jatuhan bayar tu lebih. Biar lebih sikit daripada kayu. Baru masuk waktu asar. Dan waktu yang paling penting sekali kita nak kena baik kira ni waktu maghrib. Sebab sebenarnya waktu maghrib ni tak sama daripada satu tempat ke satu tempat walaupun jam serupa. Contoh kita kata gini lah. Orang duduk Gua Musa. Dia duduk Gua Musa, dia ada kawasan rendah. Ada kawasan tinggi atas bukit. Betul tak? Maka orang yang atas bukit tu dia nampak tagi lagi. Orang yang bawah tak nampak dah. Maka dia kena lewat sikit. Jam yang kerajaan buat tu dia agak. Dia agak. Sebab itulah learning. Kerajaan pun dulu negeri sekali ban tak? Lah ni kan dia ada zon A, zon B tak? Berapa bahagi? Menandakan waktu tak sama. Jadi semua tu kita nak pesan kok. Terutama puasa. Yang benar puasa. Jadi bila bunyi ban kita pun buka tu. Boleh ban tu sebagai penanda. Tapi kena cek dulu. Tengok. Alik jatuh tu. Nampak tak kau cahaya merah naik? Kalau duduk sini mudah benar kan dia nampak. Kat bukit Thailand tu. Kita akan nampak cahaya merah naik. Jadi biasanya kalau payah-payah kan kita akan lewat sikit lah dalam 10 minit baru buka puasa untuk nak pastikan selamat. Jadi waktu kita tunggu buka puasa dia mau siap. Pas kita tak siap lagi dia kata lama saat ni. Bukan nak royak hari tu tak boleh takut kejut demo tengah buka puasa belakang. Moga pakat lapar ni marah demo. Dia tak boleh royak tika lapar. Dia kena royak tika kenyang. Jadi ceklah waktu penting tu. Sebab ni ada AJK Masjid Beijing dia katakan. Dia kata Ustaz, kadang-kadang tu pukul 12.58 Zuhur dah. Dia kata gak lewat lah sikit ban boleh 10 minit. Orang kata duduk kata gapo. Kata tidak gak ukur lah kata. Kena buat kerja tu dah kerja Tok Bila sebenarnya. Bukan tengok jam kerja Tok Bila ni. Dia kena ukur matahari. Tu maksudnya. Jadi tu lahum azanun yasma'una biha. Telinga. Pada tu banyak dah hari ni. Tak ada habis. Tak mengaji dia ni. Kita sambung mula minggu depan. Lebih banyak sikit. Lebih sikit tak apa dah. Asal kau lebih. Jangan sama. Jadi pakat-pakat buat kita hidupkan ilmu falak. Ilmu orang tua-tua dulu amal. Orang tua dulu kita ingat mak tu dia ada papan mikot dia panggil. Nak sukat tari. Dia boleh royak ni gini. Ya tu, aku ngaji ni tu ayahmu ajar ni lagu ni. Kalau bulan ni duduk sini nak bulan gini. Kata hilir dia. Lepas tu lama-lama tak guna papan mikot buat no payah berah. Sebab dia tempat 3 segi gitu. Bulat. Jadi kita berhenti sekat tu dululah. Tak ada. Tak ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim.
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.